Sebab di Melaka, anda saksikan sekarang ini pertembungan antara Melaka FC dan juga Gombak FC berlangsung di Melaka Bandaraya Bersejarah yang akan bermula tepat jam 8.45 malam nanti untuk Liga Semi Pro A1 MBSB Bank 2024-2025 untuk minggu yang kedua. Ini dia kesan utama untuk pasukan Melaka FC yang telah disusun oleh K. Devon. Dapat anda saksikan jaga gol di situ Syahis Warren. Kita ada 4 pertahanan, Hafiz, Haziq, Zuhairi dan juga Khairul. 4 juga barisan tengah, Nizaruddin, Kapten mereka Nasir, Michael dan juga Dukes. Dan Azim dan Isah berada di hadapan. 2 pemain import mereka, nombor 16 dan juga nombor 17. Ini perlu untuk Gombak FC dengan formasi 4-4-2. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Melaka FC tadi. Akil sebagai menjaga gol, Daniel, Syukri, Vinicius dan Fakrul. 4 pertahanan dibantu oleh Firdaus, Saiful, Rushdan dan Nasrul sebagai beserta pertahanan pertama yang akan menahan bola, dan Kari dan juga Patrick berada di hadapan dengan sebagai 2 penyerang, dan 2 pemain import mereka Vinicius Vicente Do Amaral dan Patrick Yudi Goncalves Mayeski yang telah dipilih oleh Syarum Kalam untuk mewakili Gombak FC. Tiada aksi-aksi yang tidak sepatutnya berlaku dan banyak gol dapat dijaringkan telah pun dimulakan oleh Muhammad Syarif bin Tahir. 90 minit cukup penting untuk Melaka FC dan juga Gombak FC untuk mengukuhkan juga mereka di Liga Semi Pro A1 MBSB Bank 2024-2025. Terima kasih kepada anda yang menonton di MyTV pada malam ini. Buat julung-julung kalinya kami bersiaran secara langsung di MyTV untuk Liga Semi Pro A1 MBSB Bank. Melihat ke atas, melihat ke depan, mencari pemain-pemain siap bersedia. Satu, perhatikan cukup baik. Tidak offside. Agak terlalu lama berpusing-pusing di situ. Masa pasti berusingkan Syarul Kalam. Satu. Oh, apakah yang dilakukan oleh Nasir Basaruddin sebenarnya? Satu dummy, 3 pemain di situ tadi yang tidak melakukan sepakan. Nasir Basaruddin patah balik dan melakukan sepakan tersebut. Saya yakin itu bukan salah faham. Itu adalah salah satu taktikal mereka, set piece mereka. Satu pemain pada pasukan Melaka. Lagi sekali Aziz Rahim, pasukan pemain nombor 12 ini gagal. Jika tadi peluang lebih cerah untuk beliau menjadikan gol, tapi beliau memilih untuk mengawal bola, tapi kali ini lebih pantas membuat satu rimbatan. Lepas 2 pemain berjaya dilepasi oleh Abdul Aziz Rahim. Marah nampaknya di situ. Maka mereka sudah tahu. Sebastian, tapi hantaran ini perlulah baik, perlulah terus ke dalam pintu gol pasukan Melaka. Tandukan. Betul saya katakan, hampir-hampir saja. Hampir-hampir Patrick Yudi dapat melakukan tandukan, tetapi sayangnya connection pada bola tidak tepat. Hantaran ini juga cukup baik, tinggi, dan saksikan bagaimana boleh dikatakan satu free header untuk Patrick Yudi. Dan kali ini Gombak membuat serangan di sebelah kanan pintu gol pasukan Melaka FC. Baik kali ini satu cubaan terus. Cubaan terus yang melambung daripada pemain Rusdan Wahid. Ini yang mau kita saksikan, semangat melawan. Dan kali Melaka sekali lagi. Bola pertama muncul, belum lagi. Tidak lagi, berjaya dihalang lagi. Kali ini berjaya dihalang di atas garisan oleh Fakrul Faris Aidi. Kita saksikan semula apa yang berlaku. Satu ada lintang terlepas di situ. Datang pemain nombor 80 Nizaruddin yang merembat, tapi sayangnya beliau melakukan satu grounder, tidak melakukan rembatan terus ke atas. Hantaran baik ke dalam, tandukan. Tandukan daripada Haziq Ahmad. Satu lagi peluang mungkin untuk Melaka mencari gol pembukaan. Satu hantaran atau cubaan terus. Melaka. Satu yang amat merugikan untuk 2 pemain Melaka ini. Kita saksikan semula bagaimana hantaran lolos lepas tinggi. 2 pemain berlari untuk mendapatkan bola. Ahmad Syukri Hamid tidak dapat mengawal dengan baik. Ini bahaya untuk Gombak FC kerana Vicente berada di luar. Syukri Hamid perlu menjalankan tugasnya. Kita nantikan. Satu rembatan dan nasib baik Akil Fadli telah pun bersiap sedia. Pantas diambil di situ. Nasir
Ke atas, bola Nasir terlalu lemah, tidak sampai. Apa yang berlaku depan pintu gol? Ada pemain yang melakukan percubaan. Dukis Warren saya rasa, ya. Main import pertahanan pasukan Gombak FC. Main tinggi lampai dan terlepas. Sedikit saja lagi. Dan satu tandukan kali ini pula. Oleh Haziq Ahmad Fuad. Yang juga sedikit tersasar daripada pintu gol. Antaran yang baik. Bukan Haziq. 17 itu adalah Zulhairi Zulkifli. 1 minit lagi. 2 aksi menarik. 2 peluang untuk menjaringkan gol pasukan Melaka terlepas lagi. Dan itu dia. Tamat sudah perlawanan. Seperti yang saya katakan tadi, mereka perlu berpuas hati dengan apa yang mereka lakukan. Syarul Kalam untuk pasukan Gombak FC dan juga K. Devon untuk pasukan Melaka. Keputusannya 0-0 tanpa sebarang jaringan selepas 90 minit di Stadium Hang Jebat Melaka. Itu dia kita dapat saksikan YB Adam Adli, Timbalan Menteri Belia dan Sukan yang sama-sama bersama menyaksikan perlawanan ini. Terima kasih daripada kami di Blue Black Arena. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terus sokong Liga Semi Pro A1 MBSB Bank 2024-2025. Assalamualaikum.